korang, selamat datang ke channel saya Macam Mana. So hari ni saya akan tunjukkan korang macam mana kita nak masukkan efek yang ada pada Adobe Premiere Pro dan macam mana kita nak add juga transition yang disediakan dekat dalam Adobe Premiere Pro. Ok, so sekarang ni saya akan masukkan saya punya gambar dekat dalam kita punya timeline dekat sini. So saya ada pilih beberapa gambar dekat sini. Okey, ini adalah gambar pertama saya di mana saya akan terus direct masukkan ke dalam timeline macam ni. Alright, ini gambar pertama. Gambar kedua dan gambar ketiga saya. Okey, alright. So dekat sini korang boleh tengok ini adalah tiga-tiga gambar yang saya dah masukkan. Okey, so apa yang saya akan buat ialah saya akan besarkan sikit stretch saya punya keyframe. Jadi saya boleh adjust saya punya keyframe bila dia besar. Jadi lebih mudahlah untuk saya adjust. Okey, so dekat sini korang boleh tengok ini adalah gambar pertama di mana kalau korang lihat gambar ni dia lebih kecil daripada saiz video yang telah saya sediakan kat sini. Jadi apa yang perlu saya buat untuk saya besarkan gambar ni ialah dengan saya klik dekat keyframe and then pergi kepada effect control. Kalau korang tak jumpa korang punya effect control, korang boleh pergi kat window and then korang boleh cari effect control dekat sini dan dia akan keluar pada sebelah kiri korang dekat belah atas ni. Kemudian under motion, tekan saja motion dekat sini. Korang boleh tengok ada scale bawah daripada position. So dekat situ dia dah pun tulis 100. Jadi apa yang perlu korang buat adalah korang pergi kepada 100 tu, jangan tekan korang punya mouse, just scroll je. Korang akan tengok korang punya cursor akan bertukar macam bentuk jari menunjuk macam tu. Korang klik dan drag ke kanan macam ni. Kalau korang drag ke kanan, maksudnya gambar tersebut akan jadi besar. Tapi kalau korang drag gambar ke kiri, maksudnya saiz tu akan jadi kecil. Jadi kita sekarang nak besarkan, kita drag ke kanan. Sama juga untuk gambar yang kedua. Kalau gambar tu kecil, kita boleh besarkan. Tapi kalau gambar tu memang ngam-ngam mengikut korang punya saiz video, jadi tak ada masalah, tak perlu nak adjust dekat position. Sama juga untuk video yang sama juga untuk gambar yang ketiga dekat sini. So bila saya play dekat sini, saya play, nampak tak saya punya blue indicator akan read daripada gambar pertama, kemudian tukar gambar kedua, and then bila dia jalan dia akan terus sentuh gambar ketiga dan gambar tiga akan bertukar. Jadi dekat sini saya akan masukkan saya punya transition effect yang saya boleh ambil dekat dalam Adobe Premiere Pro, di mana saya boleh pergi dekat saya punya window kat atas ni, search under effect. Alright, tekan effect dan dia akan keluar di sini. Okey, so effect ni saya akan search kepada video transition dekat sini. Okey, dekat effect terbahagi kepada dua, di mana terbahagi kepada dua iaitu video transition dan video effect. So sekarang ni saya nak explain mengenai transition dahulu. So transition adalah satu template yang korang boleh gunakan untuk korang masukkan dekat dalam korang punya gambar, sama ada video ataupun gambar yang korang nak gunakan. So dekat sini dia ada sediakan beberapa, bukan beberapa lah, actually banyak juga yang korang boleh gunakan. So contoh yang saya akan tunjukkan korang sekarang ni, ambil lah satu iaitu seperti dissolve. Kemudian saya pergi kepada adaptive dissolve, saya klik. Apa yang perlu saya buat ialah saya klik, saya tak lepas saya punya mouse, drag dan pergi kepada permulaan keyframe saya di hujung ni. Alright, dan saya lepas. So korang boleh tengok bila saya lepas akan ada satu tulisan yang keluar iaitu adaptive, di mana bila saya try play, nampak tak efek saya daripada gelap ke gambar terang tersebut. Kalau saya nak masuk kepada efek lain pun boleh, di mana saya just ambil je. Contohlah kalau saya nak ambil efek lain, saya tekan kepada fill page and then saya pilih page fill. Saya tak nak dia tu ni, saya nak tukar. Apa yang perlu saya buat adalah saya just klik dan lepaskan pada tempat yang sama. Automatic, nampak tak dia daripada adaptive tukar kepada page fill. Dan kita juga boleh sambungkan kepada dua-dua gambar yang kita nak. Sebagai contoh,
Okey, saya ambil pula zoom. Saya klik. Saya boleh bawa di antara ke tengah-tengah gambar ni. Tapi kalau saya nak letak sebelah kiri, untuk kiri sahaja boleh. Kanan sahaja boleh. Untuk tengah-tengah pun boleh. So kalau saya letak di tengah-tengah, di mana apa yang akan jadi bila saya tekan play, korang boleh tengok, nampak? Transition tu bertukar. Daripada gambar pertama di sini, dan dia akan zoom kepada gambar yang kedua. Jadi tak semestinya kalau korang nak ambil daripada efek transition yang ada ni, kena satu saja. Korang boleh multiplekan efek transition yang korang nak gunakan, masukkan kepada gambar. Sama juga macam video, korang boleh buat benda yang sama di mana, okey, saya ambil contoh dekat dalam projek saya. Sini ada saya punya video. Saya masukkan video saya dekat sini. Alright. Dan apa yang perlu saya buat adalah, okey, saya delete. Saya ambil saya punya video, letakkan di sini. Saya pergi balik kepada saya punya efek dekat sini. And then contohlah saya ambil daripada kategori iris box. Saya klik dan saya tekan dekat sini. Okey. Bila saya play daripada gambar, dia akan terus masuk kepada, nampak, saya punya video di sini. Alright. So itu adalah transition yang disediakan. Korang boleh try satu persatu yang disediakan mengikut yang korang rasa korang boleh guna untuk korang punya video. Alright, selain daripada itu juga, ini adalah efek. So efek ni korang boleh gunakan untuk macam contohlah, korang nak terangkan gambar korang ataupun korang nak gelapkan korang punya gambar. Contohlah dekat sini dia ada satu adjust efek yang korang boleh gunakan, contoh seperti color correction. So saya ambil this one, brightness and contrast. Saya klik dan saya drag kepada saya punya gambar pertama. So dekat sini bila saya drag, automatic setting yang korang nak untuk brightness and contrast akan dimasukkan kepada efek control ke atas ni. So korang just scroll bawah, korang akan nampak brightness and contrast. Jadi korang boleh adjust. Contohlah sekarang ni saya terang. Ni saya terangkan, kalau korang nak gelap, korang just bawa ke kiri, dia akan jadi gelap. Sama juga untuk video yang sebelah sini. Contohlah kalau saya ambil efek iaitu blur and sharpen. Saya klik blur and sharpen. Saya pergi kepada camera blur. Saya klik drag. Saya lepaskan saya pada keyframe MP4 saya iaitu video. Dan saya tengok dekat sini. Scroll kepada efek control belah bawah ni, nampak tak? Saya punya gambar dah pun blur. Dekat sini adjust percentage yang disediakan adalah 25%. Tapi jangan risau, korang perlu just pergi kepada korang punya nombor tu, klik. Kalau korang nak kurangkan blurry tu, pergi ke kiri, ataupun korang nak tambahkan supaya dia blur habis, korang pergi kepada kanan. So dekat sini saya nak blurkan sikit sahaja. Saya letak 7. Dan bila saya play, alright, saya play dekat sini automatic saya punya video blur. Alright. So itu adalah bahagian efek dan transition yang korang boleh ambil dekat dalam Adobe Premiere Pro. Dan korang boleh test satu persatu untuk korang punya video yang korang nak edit nanti. Alright. So have fun dengan efek-efek yang disediakan dalam Adobe Premiere Pro. Jangan lupa like and subscribe. Thank you korang. See you next video. Bye.